Okey, Dato' Sri, kalau hujan banjir bukan setiap kali lah. Benda ni sudah pun berlaku dari tahun ke tahun ke tahun. Kenapa masih tak selesai lagi? Kita kena terima realiti apa yang dipanggil sebagai climate change. Ini challenge, ini juga langkah yang kita akan ambil dengan lebih serius. Dato' maybe ingin membuat sedikit reformasi ke atas pihak berkuasa tempatan. Betul? Kenapa benda ni penting? Pengarah-pengarah itu sebenarnya dilantik oleh sistem di pihak berkuasa tempatan tu. Tapi ada sebahagian tu yang mencalakan image dengan aktiviti kerana mereka duduk dalam keselesaan. Mereka rasa mereka selamat di sana. Mereka lebih tahu apa yang di sana. Mereka ada rangkaian mereka yang tersendiri. Ini contoh-contoh yang perlu dirungkaikan. 136 juta diperuntukkan untuk pendidikan di Selangor. So, kebanyakan dana ni akan pergi ke mana? Kita tarik anak Selangor, you belajar kat sini, half from your cost been subsidized by the state. Ini antara cabaran yang selalu saya kemukakan kepada mereka bahawa menjadi negeri Selangor, kita kena capable dan kita mempunyai capability kita sendiri. Kita kena mencabar diri kita sendiri. Cabaran pertama adalah